Marshall ni tinggal. Aduh. Macam tak tengok paper lah macam. Oh, ni bukan geng kita, ingat geng kita. Mana ni? Lagi tepi tadi. Belakang ni. Inilah kata aku pergi beli ni. Dalam kod lah. Kompleks dia. Mungkin ni hotel. Bukan, kondo. Kan hotel? Kan hotel? Ya. Dia buat ni. Pasal ni? Boleh nampak kan? Ini betul lah Hilang ni. pula. Ini macam dulu-dulu kita mengenai KLCC lah masa mula-mula. Tak ada GPS kan. Kita belok kiri je bang. Kanan. Tanya. Lagi Ismail dulu. Caji. Caji lah. Ini jalan belakang ni dia. Macam inspector. Oh tu ding. Ini lagi bahaya tu kan. Yang jalan belakang. Saja ni ambil buat saja ni saja. Betul lah macam. Tak, saya cakap Cik Roman duduk naik kereta jangan duduk saja. Duduk saja Cik Roman. Dia buat macam rak itu bos. Dengan lampu beg kuning kelip-kelip pun dia jalan. Jangan sepakat ni nak suruh ke jawatan. Dia bagi saya minyak dulu. Arifi dengan Rom. Arifi dengan Rudin. Tak apa, kita parking kat petronas nanti. Parking kat petronas nanti. Ada pagi petronas telefon dia. Kat petronas ni. Okey. Salah ni semua kat tanggungjawab atas Marshal. Kita ikut yang apa dia cakap. Lu tak nak percaya aku. Apa lah kita nak jalan kaki. Aduh. Kau kat flower. Tengok tu dah lah jalan kaki lah tu duduk. Duduk kat mana? Dah lah jalan kaki lah tu duduk pula ngacau-ngacau orang ni. Awak dah lah dapat bagasi free. Pakistan ni bawa. Pakistan ni bawa elak ni. Masa tu. Pakistan ni bawa ni. Jom. Oh, buat tidur lah. Depan tempat ni. Depan tempat masak. Jo. Situ ke? Teruk lah. Gerak Jo. Isa. Dia memang tolong. Kita clear. Nak pergi lalu pula aku. Jangan pula. Kat kata dah clear. Dia panjang leher dia tengok. Lah berapa minggu tadi. Tengok Asya ni memang dia suka jalan kalau lampu kelip-kelip hijau. Dapat tarcing ni kan.
Sampai ajaib ni. Bunyi nak ikut Marshall. Salah nimpang ni. Betul-betul tak potong hasil. Yang duduk belakang tu buka lah. Google Map. Apa salah tak tahu nak pergi mana? Jangan sini, dengan sini.